Mak Sabu cakap rakyat kena berjimat cermat, tanam cili, tanam kangkung, tanam timun. Sekarang ni dia buat dulu, Pote nak tengok. Suruh dia buat dulu. Suruh Mak Sabu buat dulu. Tanam kangkung, tanam timun belakang rumah, tanam cili. Lepas tu dia semai. Semua tumbuh, masak. Tengok perjalanan proses tu senang tak? Bela ayam. Suruh Mak Sabu bela ayam. Suruh Mak Sabu bela ayam. Bagi ayam makan. Nak tengok proses tu. Daripada anak ayam sampai jadi besar. Sebab tu Pote cakap, kita bercakap mudah. Cuba buat. Menteri cakap senang. Cuba buat. Itu je. Pote tak minta apa pun. Pote minta cuba menteri buat. Apa yang dia cakap tu, dia buat dulu. Kau ingat tanam kangkung hari ni, besok tumbuh. Lusa boleh goreng. Kau ingat tanam timun hari ni, esok tumbuh, lusa petik. Tulat goreng. Kepala tengkorak kau. Ingat tanam sayur tu bagi apa? Baja pasir. Baja tak kena beli. Nak suruh rakyat berjimat cermat. Rakyat tanah pun tak ada. Dia diri sendiri ibu misai pun tak potong. Nak jaga ayam. Dia sendiri misai pun tak sempat nak potong. Nak suruh orang bela kangkung. Pote bukan nak cakap lah, okay? Apa yang Pote, benda yang betul ni, kadang-kadang benda yang kita cakap betul ni lah benda yang susah kita nak telan. Habis tu, orang yang duduk rumah taman, rumah teres yang tak ada tanah ni, nak tanam kangkung kat mana? Nak ceroboh tanah. Ingat semua orang ada tanah ke? Fikir sikit lah. Ni yang masuk entang Pote ni, yang masuk kecam Pote ni, semua ni lah. Semua tali barut dah ni. Semua tali barut dah lah pakai konfit. Aduh, hai. Kau duk kecam-kecam Pote. Pote duduk dalam kereta baru ni. Faham? Bukan duduk dalam beca roda 3, duduk dalam kereta baru ni. Kereta baru. Duk kecam-kecam Pote, kereta baru nampak. Cash. Cash 52,000 cash. Nak bagi tahu, Azia Evan baru. Set Alcantara. Okey, Alcantara. Korang duk kecam Pote duduk dalam kereta baru. Selesa kereta baru. Kereta baru. Oi, selesa lah. Kau Pote yang kena kecam kereta baru. Cash, tak hutang. Yang kecam Pote, baki loan tu dah settle belum? Tak, yang kecam Pote tadi tu nak tanya, baki mesin basuh, baki loan TV, baki loan yang phone dekat Seheng dah settle belum? Cakap lah, komen boleh lah. Aku tengok muka kau, spek mata pun loan dengan Seheng. Aku tengok muka kau, spek mata kau pakai pun loan dengan Seheng. Ada baki lagi 300.5.